untuk ada rumah sendiri. Ramai juga takut dengan rumah lelong sebab rumit kan, banyak risiko dan kononnya hanya untuk orang kaya. Sebenarnya kalau ada ilmu dan strategi yang betul, rumah lelong boleh jadi peluang untuk jana duit lumayan. Contoh, beli rumah lelong bawah harga pasaran, sewakan, dapat aliran tunai bulanan, cash flow positif. Atau beli rumah lelong, renovate sikit lah, jual balik, untung bersih, boleh jadi modal deposit rumah pertama kita tu. E-book ni panduan menjana pendapatan lumayan dengan rumah lelong. Dalam e-book ni ada perkongsian tentang langkah demi langkah macam mana nak mula, apa yang perlu semak sebelum beli, dan strategi urus rumah lelong supaya jadi mesin duit. Awak tak perlu buang masa trial error sendiri. Semua pengalaman dan tip dah dikumpulkan, dah dihimpunkan dalam satu panduan ini. Kalau awak rasa serius nak bina income tambahan dan capai impian beli rumah sendiri, nanti jangan tunggu lagi, klik link di description sekarang untuk dapatkan e-book ni. Ingat, harga rumah makin naik setiap tahun, tapi perlu